Ketiganya juga ialah apakah audit ini nanti, laporan-laporan audit ini juga akan diambil kira dalam soal KPI kepada setiap kementerian yang diketuai oleh seorang menteri itu. Sebab kalau KPI umpamanya kementerian dalam negeri, kementerian dalam negeri dari segi jenayah dan sebagainya, mungkin dia capai, mungkin dia boleh capai dari segi apa yang dia target itu kan. Tetapi dari segi kebocoran dan ketiklisan berlaku. Apakah ini kita nak katakan bahawa KPI-nya sudah tercapai? Jadi sebab itu saya kira bahawa audit ini harus juga diambil kira untuk menentukan KPI kepada setiap kementerian yang diketuai oleh menteri-menteri. Baru kita boleh mengukur sejauh mana kebijaksanaan menteri. Kalau menteri dia kata ini belanja orang bawah, orang pegawai-pegawai bawah yang belanja yang menyebabkan berlaku ketirisan dan kebocoran, maknanya dia tak ambil tahu dalam kementeriannya. Jadi saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Kemudian yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya juga ingin menyentuh soal B101000, iaitu soal urusan parlimen bersekali dengan B6, Jabatan Perdana Menteri, 010200 Kabinet. Berkaitan dengan soal parlimen ini, iaitu berkaitan dengan soal siasatan yang dibuat oleh PAC, Public Account Jawatankuasa Kira-kira Keuangan Awam, berkaitan dengan PKFZ yang telah pun kita lihat bahawa menemui banyak perkara-perkara yang saya kira makin rumit untuk nak dicari satu penyelesaian, satu penemuan yang muktamad, yang boleh kita ambil tindakan yang wajar ke atas mereka yang telah menyebabkan negara telah kehilangan wang yang begitu besar. Jadi sebab itu saya ingin mendapat penjelasan. Pertama sekali ialah berkaitan dengan apa yang ditemui oleh PAC dengan apa yang telah dibuat oleh pengakuan yang dibuat oleh pengarah siasatan SPRM umpamanya. Pengarah siasatan SPRM mengatakan bahawa tidak ada kes. Tetapi dalam penemuan yang dibuat oleh PAC nampaknya macam ada kes, dan bukan macam ada kes, memang ada kes, dan dicadangkan supaya SPRM harus melakukan siasatan. Jadi ini satu antara perkara yang agak merunsingkan saya dan meragukan saya. Yang keduanya berkaitan dengan PKFZ ini ialah juga apakah menyebabkan keengganan pihak kerajaan, khususnya pada pihak kabinet ini, untuk tidak nak menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja. Sebab saya lihat bahawa sekarang ini dia sudah jadi culang-calir. SPRM siasat, PAC siasat, kemudian Super Task Force pula siasat. Jadi tak ada satu penemuan. Akhirnya wang rakyat itu dihabiskan begitu saja. Kita tidak menemui apa sesuatu yang muktamad yang untuk menunjukkan bahawa ada mereka-mereka yang harus dipertanggungjawabkan ke atas kehilangan wang yang begitu besar dalam negara kita. Sebab saya lihat bahawa dalam beberapa penemuan daripada laporan PAC ini, kata bekas pengarah urusan Port Klang Authority, OSIPANG, dia mengatakan bahawa semua itu adalah dalam pengetahuan kabinet. Semua itu adalah dalam pengetahuan kabinet. Tak ada sesuatu pun yang dibuat tanpa dengan persetujuan daripada kabinet. Begitu juga beberapa kenyataan yang dibuat oleh bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan yang menunjukkan bahawa saya sehingga hari ini belum dapat satu jawapan yang jelas daripada apa yang disebut oleh bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, apabila beliau menyebut bahawa tanah itu sebenarnya sepatutnya hanya boleh dibeli oleh Port Klang Authority ini hanya dengan nilai RM10 satu kaki persegi. RM10 satu kaki persegi. Tetapi kalau mengikut laporan PAC ini dibeli dengan harga RM25 satu kaki persegi. Tetapi ada juga dikatakan oleh bekas Ketua Setiausaha ini mengatakan bahawa sebenarnya dalam pengetahuan beliau bahawa harga yang telah diurus jual beli itu dengan harga RM47 kaki persegi, iaitu 65% lebih tinggi daripada harga yang dilaporkan dalam laporan PAC ini. Jadi saya duk lihat bahawa kalau lebih daripada RM25 persegi ini dengan 1000 ekar ini bermakna bahawa kita hampir RM1 bilion kita tak tahu pergi ke mana, masuk poket siapa sekarang ni.
Mungkin atas kertas RM25, tetapi seperti mana yang disebut bahawa RM47 itu kerana di luar daripada apa yang tercantik di atas kertas. Jadi sebab itu saya melihat bahawa tidak ada penyelesaian melainkan mesti menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk membolehkan kertas kabinet itu sendiri perlu disemak. Mungkin PAC tidak berupaya untuk mendapatkan kertas kabinet, tetapi saya percaya bahawa kalau Suruhanjaya Siasatan Diraja perlu mendapat semua kertas-kertas kabinet, kertas-kertas mesyuarat kabinet yang selama ini yang kita tidak mengetahui apa sebenarnya, seperti mana yang dilaporkan oleh OSIPANG mengatakan bahawa semuanya adalah daripada persetujuan yang telah dibuat di dalam mesyuarat kabinet sendiri. Habis ya, Mak? Belum. Masa yang Muhammad dah habis. Baru sekejap, sikit lagi, Bu Sri. Kemudian yang ingin saya dapat penjelasan ialah berkaitan dengan 0200 unit perancang ekonomi berkaitan dengan royalti minyak tadi ni. Saya minta bahawa pihak kerajaan harus mempertimbangkan sewajarnya untuk kembalikan royalti minyak ini kepada kerajaan Kelantan. Sebab tindakan-tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan dengan mengenepikan seperti mana disebut Ipoh Timur, kemudian Kubang Kerian, Macang tadi, ialah menunjukkan tindakan-tindakan yang mengenepikan soal undang-undang Akta Petroleum 144 diketepikan, mengenepikan perjanjian yang dibuat antara kerajaan negeri satu ketika dahulu dengan pihak Petronas. Bila mengenepikan undang-undang, mengenepikan perjanjian yang telah dibuat oleh kerajaan, bagi saya ini menunjukkan pertamanya ialah kerajaan tidak mendukung semangat dalam rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Keduanya, dia membina satu persepsi yang buruk kepada masyarakat pelabur terhadap negara kita. Apabila kerajaan sudah dilihat tidak boleh mematuhi undang-undang, mematuhi perjanjian dengan rakyatnya sendiri, bagaimana pelabur? Sudah tentu mereka akan berfikir bahawa dengan rakyat dia pun dia kelentong, tambah dengan kami rakyat luar. Ini sangat tidak baik kepada kesihatan pertumbuhan ekonomi, masa depan ekonomi dalam negara kita. Jadi sebab itu saya minta bahawa kerajaan harus mempertimbangkan perkara ini yang sebaik-baiknya demi untuk kepentingan bukan sahaja rakyat Kelantan bagi saya, tapi dengan mengembalikan royalti minyak kepada rakyat Kelantan sebenarnya memberikan satu lonjakan ekonomi yang lebih baik untuk negara kita, kerana masyarakat pelabur akan yakin. Tapi kalau kita menafikan royalti minyak ini kepada rakyat Kelantan, kepada kerajaan Kelantan khususnya, dengan sendirinya dia akan memburukkan lagi keadaan ekonomi pada masa depan negara kita. Itu saja. Saya boleh bagi, tapi Yang Muhammad pokok senang minta kerajaan mengikut paras undang-undang dan sebagainya. Saya ikut undang. Tapi yang Muhammad sendiri pun tak ikut. Saya ikut sikit saja perkara yang Muhammad.